Hari gawai. Kini cerita Ipoi kemarin. Cuma aji ngawan cuma aji ngawan Tanya. Okey, mak agak kencing agak jamban, okey. cuma aji wali Mak bisik pasak dengan polis. tahu Okey. cuma aji ngawan Okey. Waktu mak kencing agak jamban. Tanya. dia wali Tanya mak bertemu dengan polis. Tanya Ipoi pun bisik. aku hati Anda Ipoi cerita. ya ada Kena cerita Ipoi ada nah. Tanya. Mak Ipoi agak jamban. Tanya. cuma dia atayala Okey. dia dia atayala Tanya dah. Datang polis. kayak dia Datang polis. Tanya mak adik madah ke polis. dia hadis Madah ke polis. Bisik anak miat sikut tinggal berjamban. Kuya. Siapa anak miatnya dah? suami Ipoi. Ipoi anak miatnya. Kita lo. Kita dulu tu si bau keni tahu Ipoi tahu ada. Mak agak jamban, okey? Tanya. Mak temu dengan polis. Temu dengan polis, tanya. Mak Ipoi madah ke polis. Kita tanya. Mak Ipoi madah ke bisi anak mit tinggal berjamban koya ke polis koya. Tanya nak siapa anak mitnya dah? Ipoi pihak. Banyak kisah ya guys. Kisah ya keni atau ada bak menua atau koya yang ada. Tu cerita ya tu guys yang ada. Jadi mak ya kemik ke jamban koya. Tanya. Mak ya siap temu polis. Jadi mak yang ada bisik ningan namanya bak dalam jamban ko mak ya madah ke polis ya. Udahnya polis lu datang berjamban nemu anak mek sikau ko ya temu anak tanya anak mek sikau dalam jamban tadi ko ya tadi nya asal usul ya ada tadi guys ko ya cerita pula ya. Mak dek kemik berjamban nemu Ipoi buat dalam jamban. Tanya mak dah temu dengan polis. Madah polis bisik Ipoi tinggal berjamban. Kenyak mak kisah cerita ya tadi ni. Okey. Okey, paham. Ni kisah Ipoi ko ya Ipoi tu tambai hari temu mak berjamban ko ya. Okey guys, nak ajak guys cerita lucu hari sikok anak ipar tu guys. Cerita ya dia tahu temu dengan mak ya. Okey guys, tonton sampai habis guys. Jangan lupa guys like, share, komen, and subscribe guys. Terima kasih guys. Thank you.